Jom beli tiket. Ha? Beli tiket. Tiket. Wajib tak? Okey, jom. Wajib tak? Pegang. Lepas ni dah tak ada pengayuan lagi. Pegang nak. Dia lipas terbesar di dunia lah. Tak lagi pula dia. Dia tak boleh terbang. Betul ke bang? Tak boleh terbang. Merayap sahaja. Lembut macam nasi kurma. Macam Macam kuda udang nanti. Tepi nak dulu. pegang. Pegang badan dia. Jangan badan dia, pegang badan dia. Macam mak. Oh, Mak. dia gigit. Awak tengok je lah. Sebab dia macam garang. Okay, dah, jangan pegang. Jangan garang. Dia garang kat hari ni. Tak boleh. Alah. Ni belalang daun. Dalam daun. Nak pegang Nak pegang kat tangan tak? Pegang tangan. tak nak. Dekat gini. Geli. Tak ada pula. Nak dalam. Picit. Jangan. Bagi dia badan jalan je. Jalan kat tangan je. Jalan kat tangan. Tak pernah nampak binatang daun. Telah tidak cemplak tu. Binatang ni je awak boleh pegang nanti. Oh ni, dah dipilih. Hello. Dia boleh buat bunyi tau. Nanti dia buat bunyi bising kat sini. Macam mana? Kalau ada ancaman. Betul. Kalau macam dia marah kan, nanti dia boleh buat bunyi bising lah. Memang sangat bising. Dia macam bunyi burung tau. Pegang lah. Letak tangan gini. Relax tau. Relax tau. Ni siapa? Macam gitu je. Ya betul, belalang daun. Dah. Dah. Saya nak pegang. Okey. Dia bertumbang tu. Dia boleh terbang. Dia melompat. Dia lompat tinggi. Sekejap. Belalang. Betul, belalang daun. Memang belalang daun. Ni daun. belalang terbesar di dunia lah. Teacher, please. Teacher, tengok Umi. Bagi dia jalan. Dia macam badan rambut dia pegang. Dia tengok je. Dia last interaction kita pukul 3.30 tadi boleh pegang ular. Tapi yang ni option lah. Option siapa yang nak pegang boleh pegang. Dia kalau cuti sekolah, Mariam nak pegang. Okey, Mariam. Pegang kuat. kalau cuti sekolah dia banyak lagi lah boleh pegang. Ada. Ya betul. Ada? Nak. Kita tahu pegang tiga. Tiga. Dia cari apa tu? Saya bagi awak yang Mana? Mendatang. Hello, sini. dia tak nak bagi awak. Dia tak nak. Dia takut dah. Dia tak nak. Dia nak mencapai tu. Macam mana? Aku nak pula. Geli. Ais dulu. Mari saya ambil. Okey, siapa nak? Geli. Ais. Biasalah. Tahu nak pegang. Kaki dia. Kak, ini jantan ke betina? Kenapa takut? Kita nak. Saya pun tak dapat bezakan dia. Sekejap. Ni betina. Perut dia besar. Dah. Yang lain. Betul dia. Apa ni? No, please. Ada tak? Kak, dia tak. Yang mana tu? Sekejap. Okey, dah bagi dia nak balik. Ayo. Itu apa? Belalang. Ni serangga ranting. Serangga ranting. Apa? Serangga ranting. Panjang dia punya tu. Ini kalau tak tahu mau budak-budak. Memang boleh patahkan lah. Dia memang fragile lah. Dengan dia maki dia ataupun dia? Dia boleh. Ni jangan ganas-ganas tau. Perlahan. Macam tu. Yelah dia lembut badan Ni dia. tengok ni. Tengok badan ni. Ni lembut Ular dia kan. macam ular. Lepas tu dia punya kaki dia ni boleh patah tau. Boleh patah. Jangan. Dia sekarang ni pun dia boleh patah lah. Bila-bila masa dia boleh patah. Kesian dia. Tapi elok balik ke tak? Dia kalau dah besar, dah tak boleh tumbuh balik. Waktu kecil boleh tumbuh. Tak. Oh, ni sekarang ni. Tahu memang kita pijak je. Ayolah. Sebab dia memang common dekat hutan. Agaknya kalau Mana? Tapi yang ni tak boleh pegang kan kalau tengok. Nas, Dia boleh kepit tangan awak. Betul tak? Ni, besar dia. tu burung kakak tu. No, pakai topi. Sekejap. Kita cakap hello.
Tak ada mood lah. Dah petang-petang ni tak ada mood. Kasar balik kan? Berat ni. Dia datang lah. Ayah. Ayah nak bagi. Nanti dulu. Tak, dia burung nuri. Ya. Mana? Dekat sini. Sama dengan baju awak putih ni. Tapi ya. Tapi kat sini. Sabar lah. Apa tu cicak ke? Hello. Ni apa? Mekarung, cicak, super-supit. Banyak bulu dia tertengok. Hubung. Ni, satu macam 4 orang. Okey, Ayah. No Malaysia. ayah Ayah buat yang kecil-kecil. Ayah buat yang kecil dulu. Ayah, Hawa, Mariam, Muaz. Lu pegang dulu. Jom, Ayah, Hawa, Mariam, Muaz. Ayah Hawa Mariam Muaz dia dulu. Pukul. Mariam, ikut ayah. Lagi ya? Sabar. Anak. Oh, dekat dia kau. Ayah masuk. Ayah masuk dalam. Yalah. Muaz, buat gini. Buat macam ni. Muaz, buat gini. Sadar tangan. Kenapa? Ay, tangan aku. Muaz. Tengok Muaz. Uyo. Nah. Ni. Ya. Ambil lagi. Ni, Muaz. Muaz, banyak je dekat Muaz. Ni. Muaz dekat kepala ni, sedih ni. Okey dah. Muaz, banyak dia dekat Muaz. Muaz, pegang dia. Muaz pegang dulu. Itu besar. Best. Basuh balik saya. Janganlah balik. Tanda tangan. Ayah aku tu. Ayah putih. Tunggu pasal 3 4. Ya. Apa? Burung kat tu. Lagi. Mariam. Okey, masuk. Pergi masuk. Awak masuk 4 orang. Dengan Mariam. No, Ana bisa jangan pergi situ. Umi tak masuk dah. Umi nak masuk. Mariam. Mariam kejap. Umi dulu. Ambil dua. Bagi. Nak. Dua. Allah. Bisa.
Okey. Diam. Janganlah jerit. Masuk. Tak adalah tangan. Tak ada tangan. Tu. Nah, tengok. Kita tu. Makan ya. Weh. Ada, jom. Jom. Best. Ayah nak kasih makan. Ini boleh pegang. Boleh buka. Pegang badan. Lembut. Jangan pegang muka, pegang badan je. Kenapa? Janganlah jerit di situ. Rasa dia macam mana? Apa dia? Jom. Jom. Ini bukan tikus ni. Ini apa nama dia? Albino. Musang putih. Ha? Albino. Albino? Musang putih. Ayah tu. Nanti insyaAllah rezeki kita nak cuba, kita nak beli perjalanan insyaAllah. Kita kena ganyang. Dia garuk. Gatal. Dia garuk. Awal tu. Macam muka dia macam ular. Tak ada kasih. Ayam tu. Ya. Jom. Untuk tak sama pun ni kali lain. Untuk sama kali dengan kayu kan? Cicak. Lizard. Ni apa? Mana? Tengok. Rama-rama. Mana boleh bergerak? Transformation by wrapping itself in a single white coat, also known as chrysalis. In the chrysalis, the larva's body is turned into a cage. The butterfly emerges and purrs from No, the topi pakai. chrysalis. Ya. Over the past decade, the population of butterflies due to destructive activities caused by humans. Can be easily rectified when we practice proper conservation and mitigation. Jom. Pukul 5:30. Jom jalan dulu. Sama rama-rama tu. Ya, ni ya, boleh masuk. Buat apa?
Mana nama ni? Tu tadi. Tu. Ayah. Banyak ni. Ayah jangan makan. Macam mana orang dah tangkap lambu sampai banyak gini? Banyaknya. Ayah, penatlah. Penatlah orang ramai. Tengok ni. Ni. Diam. Ya. Ni ya. Banyaknya. Oh. Tengah makan. Ramai dah makan. Pegang macam tak rasa ya? Ya. Tak rasa? Jom. Ada sini. Ya, ada dia. Ya. Lekor ada sini. Jom. Biasanya lama-lama. Janganlah tarik macam tu. Ambil. Jom. Ui. Nah. Pip. Ayah, pegang jalan-jalan. Tapi lama-lama lembut sangatlah, tak rasa pegang. Yang ambil video. Atas ni tu ada. Ya, tengok. Ya. Ya. Puyuh. Kepala saya dia. Ada ya? Ni. Jom. Ada muka ada ke tak? Kenapa pegang dia tu? Ayah. Dicari. Ayah. Ya. Nak angkat sikit tangan. Cantik. Jap. Ada. Jom. No. Ya. Jom. Nak. Belah sini. Dalam sini. Ha ni. Diam. Ada ya ni. Mana ni? Ya. Pegang. Diam. Ayah tu. Apa tu? Kalau ada feeling tag. Feeling tag ada macam mana? Buka lah. Bagaimana? Tu. Dekat kepala Hanas ada banyak. Nas, kepala nak banyak. Hanas pegang gitu je. Tangkap. Yang bagus. Ni aku nak pegang. Janganlah ambil macam tu. Nas. Mi. Tengah makan je ibu. Dah. Letak balik, pulanglah balik. Muaz, yang tu pulang balik. Muaz, tu pulang balik. Tu pulang balik. Aduh lah. Taman Koi. Ayah, kau balonnya. Ayah, ada yang mana? Tepat sikit ya. Tepat. Jom. Ayah, tepat. Cepat. Jangan bawa keluar. Sebab makanan dia semua kat sini. Nanti keluar tak makan juga. Turun ke atas. Takut. Apa? Enak bilang ya. Biar kita kasih makan yang pakai daun. Dia nak pulang kan? Pulang mana? Dia nak kasih makan. Apa tu, Syah? Apa dia? Dia tangkap guna apa? Ayah tengok ni. Spiderman. Ni. Oi. Ayah. Jom. Emang di sini lah. Ayah, ada sini. Ayah, di sini. Weh, ada ikan. Bapa di sini dulu. Besar. Ikan. Hawa. Ikan ini. Hawa. Besarnya ikan. Hawa pandang Umi. Ayah. Ini besarnya ikan. Mana?
Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini ada koi. Ini ikan koi. Ikan koi nak ni. Bukan kali tak. Ada ikan koi. Sekejap ni. Tu, bagi kita makan. Tak ada ni dah. Ini dah ambil. Ayah, nuri. Ni nuri. No. Bagi apa yang ada depan mata tu. Apa ni? Ni, bagi dulu makan ikan ni. Ayah, apa tu? Ayah. Mariam. Kek ke? Ayah. Ayah. Swan. No, Anas, tu swan. Mana bagi ayah? Emo tu apa? Ni, burung unta. Okey dah. Tak apa, jom. Okey, jom jalan. Adik, Mariam, tengok Umi. Peace. Mariam, tengok Umi. Mariam, peace. Peace. Alah comel. Alah. Okey dah, jom. Hati-hati, Mariam, hati-hati. Mariam, hati-hati. Wah. Umi tacut. Adik Umi tacut. Pandai. Ya. Ayah, macam mana tu bagi makan? Ni apa ni? Oh, roti eh. Ni apa? Oh, ni lah. Mana? Kalau nak tak belah, Pergi situ. pecah sikit. Nak bagi budak-budak rasa. Nak situ. Ya, Awet. No, ni. Buaya. Isel. Buaya. Isel. Ada bomba dino. Apa tu? Awal Buaya punya. Okey, awal ni awal. Awal punya ni. Ayah, ada buaya. Oh, ni Isel. Nak lagi dua? Ada lagi, dalam ada roti nanti ambil. Buka, ayah. Buka situ, ya. Maya pegang. Nasib baik tak ada orang. Buka situ, ya. Last lah. Mariam. Sini. 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 Okey, kejap. Oh, ni emonya. Uish. Dalam ada lagi, tapi jangan dekat sana. Okey, masuk. Oh. Tumpah. Weh. Apa tu? Sana makan. Dia lapar. Dia minum petang. Anas. Adik dah jatuh ke. Kasarnya makan. Oh, alamak. Oi, awak jangan dekat-dekat. Anas. Ah tu? Ya, dapat nak lagi. Dah habis dah. Yang jatuh tu boleh guna balik tak? Boleh. Boleh. Sayang. Wah. Okey, bagi. Bagi. Jangan ambil Adik. no. Mariam bagi. Pandai Mariam. Pandai. Makanlah. Ada lagi tak? Dia tak ingat gitu. Dah habis. Okey, dah habis. Jom bagi kat abang. Makan pula. Tu. Apa tu? Ayah, ni keduanya pula. Ayah, lagi ni pula. Ayah, apa ni? Ayah, masuk. Apa buat? Dah habis buat, benda yang akan tutup. Nah, maksudnya. Tak, benda yang akan Habis tutup. buat lah benda ni akan buka. Sekarang akan tutup. Baru satu nanti kat dalam ada lagi banyak. Baby buaya. Ayah, pada nak makan. Baby buaya. Baby baru 3 tahun. 3 tahun besar lagi. 3 tahun besar ni, tapi nanti tengok mak bapak dia pun kecil juga. Sebab yang ni spesies buaya yang kecil. Ya, dalam ni ada apa je? Dekat sini ada apa je? Belum bagi makan ikan kan? Dah. Koi kan? Ikan koi. Dah. Oh, dekat depan tadi tu. Ha. Oh. Dah adik kain jangan. Ayah, ada boleh tengok ayah. Awak punya. Ni.
Patutnya bagi makan kat sini. Saya bagi makan mana tadi? Atas jambatan. Kalau kuaci tak ada bagi ya? Ya? Kuaci tak ada bagi pula. Kuaci dekat depan tadi. Burung kat depan. Oh, tengok dia datang. Makanan tak ada dah habis. Nak makanan. Sana, sana. Ayah, tadi dah tutup. Jom, dengan ni sama sini. Boleh. Nak celup tangan pun boleh. Celuk tangan. Rasa dia nyut-nyut, dia tak gigit pun, dia tak ada gigi. Tak rasa pun kalau dia gigit. Ha, dia nyut-nyut gitu je. Celuk. Pandai dong. Ha, Nur fikir tu betul. Ha tu. Pandai je Nas, pandai Nas. Rasa ikan yang macam baru tangkap. Dia lain. Muaz pandai. Ayah, dia lain. Dia tadi kalau awak bawa makanan memang dia berebut-rebut. Oh, ni. Ni banyak. Ikan apa tu? Apa kan? Ayah, tadi ikan tempat pedang. Pegang yang tu. Mana yang besar? Yang besar apa? Duduk sini. Pergi pegang. Situ. Ayah, ikan nak pegang. Saya pegang. Pegang. Ayah pegang Mariam. Depan lagi. Ayah nak pegang. Oh, ya. Okey, pegang. Elok-elok adik, licin tu. Tercelup awak dalam tu. Sini. Boleh Mariam. Pegang. Pandai ah. Pegang. Banyak. Ya. Ayah. Peganglah. Jangan tu. Aku dulu. Dia lain. Gitu. Tak apa nanti pegang. Okey, jom. Okey, baik. Terima kasih. Banyak lagi ni taman ular. Kampung Kuala jauh lagi. Jauh lagi ya perjalanan. Jauh lagi ya? Ha. Ada taman berapa-berapa tu? Cuma tak sempat lah sejam 2 jam. Dia payah-payah 2 jam lah kat sini. Oh. Kalau join ni Tak sempat. Jauh lagi. Lama kan? Ayolah. Esok dah penuh. kita ada interaction. Tadi banyak kan? Tadi banyak. Burung. Boleh bagi ni? Kuaci? Bukan, kuaci tempat luar tadi. Oh, Kuaci yang tadi tu. Yang ada jumpa iguana Ha. kat situ. Ni bukan Nuri, ni Rainbow Nuri. oh. Nuri lain. Ini yang depan tu kan? Tunggu dulu bang. Tunggu dulu bang. Sini. No. Baby. Island. Island. Tunggu kat dia. Island. Island di bawah. Pulau. Oh, boleh masuk. Belum ada. Oh. Masuk apa? Boleh masuk dalam bagi makan rabbit dengan tadak ikan. Tu, mau dia makan ramai-ramai. Bangka. Oh, Mayam. Boleh makan ke? Dia makan seminggu sekali je. Ayah, kenapa? Tapi dekat dalam ni semua buaya betina kecuali yang warna kuning. Ha? Dia belum. Dia nak bertelur. Anak buaya. No. Anak buaya. Siapa nak bertelur? Tu? Anak kecil lagi. Baby yang tadi, Ha tu baby. It's a baby. dua-dua sama baby juga tapi Oh ni telur dia. dia kecil sebab lama-lama dia akan jadi belagi besar. Sebab yang kat depan tadi tu buaya yang kecil. Baby. Jaga awak tengok mak bapak buaya yang kat depan tadi tu. Ada di sana. Macam dia macam Dia dah, gelabah. dah ada gigi sikit. Batik. Yang kuning kat depan tadi tu.
Ikan apa ni? Ini apa ya sebelah? Pula tu, pula. Ular. Wow. Tu, tu panjang. Ayah, boleh masuk sini. Ayah, Ular. ayah, depan. Dia Ayah, tak sempat nak makan dah besar. Ha? ayah. Ni umur berapa tahun ni? Dalam lebih kurang 20 tahun dah. Sebab Besar itu ni. dia macam living fossil. Living fossil tu maksudnya dia boleh hidup dari zaman dinosaur tau. Look up. Kami ni mana? Ya, ayah tu. Dah. Oh, tu ular. Anak ular. Ular kami ni. Hijau, ular hijau. Ular hijau. Itu ular. Ular Aduh, hijau. warna hijau. Ya, apa pun. Ayah sini. Ni. Ayah. Semua warna macam ni. Ini ular apa? Ayah, ini ular apa? Ayah. Nampak muka dia. Ular power. Ayah. Ya. Ekor. Mana dia? Ni dalam. Mana coklat? Mana dia? Orang mandi lah tu. Ha. Sama kali dengan kayu. Tu yang betul. Yang putih tu Syah. Ini dah. Dah. Mana nak tunjuk mana tu? Ni ada tiga ni. Venom. Venom. Oh kata. Frog. Ayah. Ayah ni. Ayah. Ayah ni. Ha tu. Oh siput makan cendawan. Hawa. Nanti tegak kalau balik. Oh masih ingat lah. Memang sekerang dia. Kali tu oh tak, bukan kali tinggi. Sekarang tu nak rasa. Tekan. Nanti keluar rasa. Ada. Curly hair. Oh dia punya rambut dia kerinting. Beetle. Semua. Ni mainan dia kan? Ya. Banyak tu ada pasal cerita dia. Ini mainan dia kan? Beetle. Hijau tu warna ni. Oh dah nak ambil dah. 535. Gambar dia apa? Gambar kita tu ada. Gambar Mana? gambar yang tu belum? Oh ni. Kulit ni dia nak baik. Kukura tak ada. Tak ada yang kita tinggi. Tapi kita tak nak masuk dah. Ada pintu. Ini cicak semua. Cicak di dinding. Ha, pergi tengok kejap. Tu jangan. Ayah, batu mulut gajah pun tak ada. Dah simpan dah. Nak tutup. Kita dah lambat. Ha? Itu boleh. Yang tu boleh keluar. Mana? Mana pula? Ada yang tak ada apa lagi? Tak ada ni. Gambar je. Atas tutup. Gambar